Paseman! Juara! Paseman! Juara! Paseman! Juara! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena perlawanan akhir pada petang ini, Pasimah mengharapkan satu keajaiban yang mana kita tahun 2017 ingat kita pernah mendapat ajaran, dan ini adalah tahun 2006 kita diberi peluang oleh Allah SWT untuk ke perlawanan akhir, dan insya-Allah Pasimah akan cuba yang terbaik untuk perlawanan akhir pada petang ini. Dan harapan saya semoga pemain dapat beraksi dengan cemerlang pada petang ini dengan berdepan dengan pasukan pilihan saya kira, iaitu KBU. Dan sudah pastinya persiapan kita daripada sepanjang 3 minggu. Saya rasa harapan kami pegawai supaya pemain Pasimah dapat memberi persembahan yang lebih baiklah sempena perlawanan akhir ini. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pasukan Kota Baru Utara. Pada petang ini kita akan bermain bersama dengan pasukan final Pasimas. InsyaAllah pasukan kita akan bermain dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh, dan insyaAllah kita pasti akan dapat juara pada sesi kali ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya rasa cukup banggalah kerana tim Pasimah pada tahun ini berjaya melangkah ke final bertemu dengan Kota Baru Utara, dan ini merupakan perlawanan final yang cukup orang kata berprestij lah bagi saya. Sebab kita last Pasimah masuk ke final tahun 2016. Kalau tak silap saya, tahun 2016 kita final bertemu dengan Kota Baru Selatan di Stadium Mini Pasimah, dan kita menjadi juara. Dan insyaAllah tahun ini kita mengharapkan Pasimah akan menjadi juara sekali lagi lah untuk mengalahkan Kota Baru Utara. InsyaAllah kita doakan semoga apa yang kita impikan pada tahun ini akan mencapai target lah, insyaAllah.
Assalamualaikum. Alhamdulillah. Lebih dahulu bersyukur kepada ilahi kerana dengan izinnya Pasimah menjadi juara untuk tahun 2026 MMSM bawah 12 tahun. Dan apa yang kita nantikan usahakan akhirnya tercapai. Pasimah! 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 Okay guys, sempena final antara Argentina menentang Spain. Jom kita pergi tanya. Kita tanya apa pilihan orang ramai antara Argentina dan Spain. Let's go. Ini siapa akan menang? Spain. Spanyol. Argentina akan menang di Piala Dunia. Antara Argentina dengan Spain, siapa menang? Oh, kita nak Spain. Spain Okey, baik. Argentina menang. Saya pilih Argentina. Saya pilih Argentina. Saya pilih Argentina. Messi. Argentina Spain, saya pilih Argentina 2, Spain 0. Itu saja. Argentina Spain. Argentina 0, Spain 1. Spain juara 2026. Argentina Spain. Spain champion. Argentina Spain. Argentina, Spain. Spain. Dia mau pilih siapa? Kita nak tengok payah dua untuk minat mana benar. Spain. Okey, Spain. Argentina Spain. Saja Argentina. Argentina. Sebab ada player Enzo Fernandez Chelsea. Chelsea. Jago, antara Argentina dan Spain, pilih jago. Juara dunia. Spain. Sebabnya Argentina juara dah. Ada because Spain pula. Because Spain pula. Okey, Walaupun baik. Spain pernah juara, kita harap Perancis tapi out. Jago, Argentina Spain. Argentina Spain. Spain. Apa tu? Dia Spain dia bermain sebagai satu unit lebih kepada dia punya semangat berpasukan, dia punya taktikal tu dia ikut pihak lawan untuk merungkai dia, untuk merentas taktikal lawan tu dia ada plan B. Spain Okey, Spain. Argentina Spain. Siapa rasa siapa menang? Spain. Apa tu? Tak boleh nak ayat. Ya, Spain. Okey, terima kasih. Ya. Argentina Spain. Argentina, Spain. Kita tak say Messi. Kasih Messi. Spain Spain. Spain. Spain boh. Spain Bola Messi nya. Argentina ke Spain? Spain. Dia Perancis Spain atau Argentina? Spain. Spain Spain. Okey, Spain Bukan Messi Bukan Messi. Okey. Argentina ke Spain juga? Saya berpihak pada Spain. Spain Sebabnya Spain ni dia ramai player yang muda dan kreatif lah. Argentina ni dia bergantung kepada Messi. Messi, tapi walaupun begitu saya lebih berpihak kepada Sepanyol. Terima kasih ke? Okey, sama-sama. Tahniah Pasimah, Syabas Kota Baru Utara. Tahniah semuanya. Argentina akan angkat piala tahun ni. Sudah tak kembali, hati gelisah tak sabar menanti, dari hari